pada tahun 2024, kadar kebolehpasaran graduan UTM adalah 100%. Hari ini kita meraihkan satu lagi detik penting, iaitu kemasukan pelajar baharu UTM bagi sesi akademik 2025-2026. Tahun ini UTM menerima seramai 4,216 pelajar baru bagi sesi akademik 2025-2026 di peringkat sarjana muda sepenuh masa. Daripada jumlah ini, 3,850 adalah pelajar tempatan dan 366 pelajar antarabangsa daripada 32 buah negara. Jadi data ini kita ambil sehingga 26 September 2025. Daripada jumlah ini, 3,831 orang mendaftar di kampus Johor Bahru dan 385 orang mendaftar di kampus Kuala Lumpur. Bidang ini kekal sebagai destinasi pilihan utama, iaitu bidang sains, kejuruteraan dan teknologi. Kita ambil kira pandangan industri, kita ambil kira flexibility, kita juga mengambil kira keperluan masa depan. Pada sesi ini kita menerima 14 pelajar OKU, 9 lelaki, 5 perempuan. Pelaksanaan kampung perkampungan inklusif menjadi simbol kepedulian UTM terhadap kesejahteraan semua pelajar. Kesejahteraan mahasiswa sentiasa menjadi keutamaan UTM. Antara perkara yang kita lakukan, yang pertama, Kafe Menu Rahmah, hidangan berkhasiat pada harga mampu milik, iaitu RM5 oleh 14 kafe terpilih. Bantuan khas kepada 1,200 pelajar B40 untuk mengurangkan beban sehari hidup. Dana endowment dan juga zakat UTM menyediakan beasiswa, bantuan keuangan dan sokongan kebajikan bagi memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan keuangan. Jadi UTM percaya permulaan kehidupan kampus yang positif akan membentuk jati diri mahasiswa yang unggul. Harapan saya, pelajar baru ini akan menjadi komuniti yang cemerlang, akademik, berdaya saing, prihatin dan inklusif. Jadi last sekali UTM menginovasi penyelesaian lestari kerana Tuhan untuk manusia.